Assalamualaikum. Topik kali ni aku nak cerita pasal rumah sewa pula. Pada korang yang rasa macam nak beli rumah lepas tu nak sewakan, katakanlah kau punya sewa katakanlah 1,000. Lepas kau punya rate market sewa kau dah study 1,200 lah kan. Lepas tu kau bayar bank 1,000. Maknanya kau ada 200 lah extra kan setiap bulan kan. Kau anggap macam 200 extra tu adalah income lah, passive income lah kan. Mana business cakap itu adalah passive income. Bagus. Ini cerita aku lah. 200 tu sangat tak cukup. Okay, dengar sini, dengar cerita aku ni kan. Yang mana kena top up lagi lah teruk kan. Yang mana bayar bank 1,200, dapat sewakan 1,000. Tu lagi lah teruk. Itu memang dia apa-apa tetap untung lah. Tetap untung. Tapi untung dia tak dapat sekarang tau. Untung dia bila rumah dah habis bayar tu, tu untung lah kan. Kau akan dapat lamsam beratus ribu punya kan. Kalau kau dapat jual rumah tu, dapat ratus ribu lah. Itu untung dia 30 tahun kemudian, 35 tahun kemudian, bergantung pada loan kau. Tapi kalau kau cakap yang 200 tadi itu untung, tak semudah itu. Not that easy bisnes rumah sewa ni. Dia bukan boleh anggap bisnes lah. Janganlah, aku tak recommended lah. Melainkan kau dapat rumah buruk, kau repair kan, bayar rumah 500 sebulan, dapat sewakan 1,500. Tu okey. Kalau dapat macam itu okey kan. Tak pun dapat sewakan 1,200 ke, tu okey. Kau dapat 700 sebulan. Sebab apa tak okey? Based on aku punya experience lah ni. Satu, maintenance kau kena jaga. Maintenance kan. Pengadu komplain kan, penyewa komplain, kau kena layan kan. Ini atap macam aku punya terkena tu, atap runtuh dah 2 kali kan. Sekali repair dekat belas K habis kan. Sekali repair atap kan. Atap kena makan anak-anak kan. Lepas tu 2 kali repair dah banyaklah cerita kan. Okey, itu satu hal. Repair yang kau tak expect tau kan. Tapi kau tetap kena bayar benda tu. Yang mana kau rasa 200 tu, macam aku punya dapat yang macam itu, dapat extra 200, tapi masih tak untung lah. Masih aku keluar modal lagi banyak daripada nak cover balik 200 untung yang tu aku cakap tak boleh nak untung kan. 200 tu kau kena simpan juga kan, untuk kecemasan. Okey, itu satu hal. Maintenance kau kena jaga. Cukai kau kena jaga. Maintenance lah, tu termasuk maintenance lah kan. Cukai tu termasuk maintenance lah, apa semua kan. Yang tu. So 200 tu masih tak berbaloi lah. Kalau kau rasa yang mana baru nak berjinak-jinak dengan rumah sewa ni kan. Kau jangan dengar cakap penjual memang cakap bagus, ni ada profit 200, bagus. Jangan dengar cakap penjual. Jangan cakap aku ni kan. Penjual dia nak jual je. Jangan dengar cakap banker kan. Jangan dengar cakap tu. Jangan dengar cakap aku ni. Kau ikut konten aku ni, kau dengar cakap aku ni. Dengar sikit kan. Jangan banker ataupun penjual kan, yang jual rumah ni, ejen ke apa, dia memang nak bagi kau jual je. Lepas dia dapat profit dia, pergi mampus kat kau kan. Dia tak peduli pun rumah kau atap runtuh kan. Dia tak peduli dah. Dia dah dapat duit dia pergi cari rumah lain untuk dijual. Engkau ni sendiri yang kena deal dengan bank apa semua kan. Jangan dengar cakap tu. Dengar cakap aku ni, konten ni real experience-nya. Yang mana ada extra 200 kalau nak menyewa, nak beli tu kan. 200 tu sangat tak cukup kan. Dengarlah cakap aku. Kau jangan ingat 200 ke kau boleh enjoy apa semua. Okey, bila atap runtuh kan, atau dinding roboh kan, belas ribu kau nak cari mana? Belas ribu tu nak repair balik benda tu kan. Kau nak cari mana kan? Buat loan. Itu aku cakap masalah dia tak untung lah. 200 tu kau jangan ingat untung lah. Kau kena simpan kan. Untung tak ada apa-apa okey kan. Okey, itu satu hal maintenance. Yang keduanya kalau kau dapat luck penyewa bagus kan. Macam aku penyewa bagus. Aku memang bayar on time sebab kita ada kejaya apa semua. Aku declare aku penyewa bagus lah sebab tak pernah missing. Kalau dapat penyewa dari neraka kan, penyewa pula kena suruh landlord fikir pula kan.
penyewa suruh apa landlord fikir kan dia yang tak ada duit. Itu ada kan. Dalam keadaan tak ada duit tu kan, tak ada duit, bayar lambat apa semua tu. Yang aku ni cerita aku lah, penyewa aku kalau terdengar ni nasib lah kalau terasa kan. Dalam tak ada duit tu, tengok dekat status WhatsApp apa sambut birthday anak, potong kek, sewa tak bayar. Sewa dah 3 bulan tak bayar kan, 2 bulan 3 bulan delay. Kita pula macam menagih kena minta kan. Kita nak bayar bank ni kan, cerita dia kan. Kalau kau dapat penyewa macam ni, kau kena hadap lah risiko rumah sewa ni kan. Okey lah, kau boleh lah kick dia. Bila kau kick kan, for sure yang 2 bulan tu memang hanging lah kan. Kick pun tak berbaloi, kau akan hanging sementara nak cari penyewa baru. Aku rasa sebulan 2 at least tak ada penyewa. So, sebulan 2 tu kalau sewa kau 1,000, apa bayar bank 1,000, benda tu kau kena bayar. Kena bayar pakai apa? Pakai gaji kau lah kan. Sebab tu bisnes rumah sewa ni dia bukan bisnes lah, dia macam apa long term punya investment. Dan kau kena invest. Tu cakap invest, dia bukannya bisnes. Jangan cakap bisnes 200 profit tu, itu bukan profit. Itu benda yang kau kena hadap nanti apa-apa berlaku kan. Tu cerita daripada pengalaman aku lah. Asalnya aku tak tahu. Ingat dapat 200 tu macam best lah. Wah cantik. Tahu-tahu bumbung 2 kali runtuh kan. Lepas tu dapat pula penyewa yang tak reti nak maklum awal. Kalau dia maklum awal, anak-anak, kita boleh tembak spray anak-anak. Ni dia tunggu runtuh dulu. Dah runtuh kan. Kesan anak-anak kan ada apa, macam kayu reput ke apa kan, macam kayu-kayu jatuh ke apa, kan ada kesan tu. Kalau dia bagi tahu awal, kita boleh lah apa prevent. Ni tak, dia tak bagi tahu awal. Dia akan apa, dia senyap-senyap dulu. Dah senyap-senyap runtuh, okey dia bagi tahu bumbung runtuh. Hadap je lah apa-apa. Lepas tu aku marah juga lepas ni kalau tak bagi benda, tak bagi tahu, aku marah aku punya penyewa. Lepas ni benda kalau tak bagi tahu awal, kongsi kan. Macam apa katakan 9k ke 10k ke, 5,000 kau, 5,000 aku. Kongsi kan. Aku cakap gitu kan. Aku fed up juga. 2 kali bumbung runtuh. Adalah satu dah bukan yang sekali tu lah. Sekali tu, yang kali kedua ni bumbung runtuh, kos dia rendah sikit lah. Yang tu dia malam awal. Maknanya kos dia rendah sikit. Sebab tu aku dah bagi tahu jangan lambat sangat baru nak maklum kan. Benda dah runtuh semua baru nak maklum. Tu aku tegur lah. Lepas tu yang kali kedua dia bagi tahu awal lah, dia kos kurang sikit lah kan. Apa, aku tukar besi kat satu tempat tu, tak adalah melibatkan runtuh yang terlalu teruk. Tu je lah nak cerita pasal bisnes rumah sewa ni kan. Yang mana nak berjinak-jinak, kena fikir sikit dua tu kan. Maintenance satu hal, penyewa dari neraka satu hal kan. Kalau kau dapat penyewa dari neraka ni, engkau pula nak kena fikirkan dia apa, dia punya susah apa semua, engkau pula. Dia ada macam satu video viral itu hari lalu kat tempat aku, apa, tuan rumah datang, lepas tu dia pula marah tuan rumah. Siapa yang duduk rumah ni? Memanglah kau duduk rumah tu, lepas tu kau tak bayar sewa, cerita dia kan. Okey, lagi satu, apa, tuan rumah tak boleh suka-suka halau Kita ada undang-undang pula. Yang tu macam terkena lah, banyak terkena dekat tuan rumah Kalau kau dia tak bayar even 10 bulan ke apa kan, halau tu tak boleh kan. Dia hak asasi ke apa, halau tu tak boleh. Dia jadi leceh lah. Nak halau pun nak kena mahkamah apa semua tu. Semua keluar duit kan. Dan kalau dia tak nak keluar pun aku rasa tak boleh buat apa pun. Tak boleh nak, yang boleh pukul pukul dah salah lah kan. Memang tak boleh buat apa. Kau kena hadap je lah apa. Ni kepada yang penyewa, jangan pula tahu hal ni terus tak nak bayar sewa kan. Tapi boleh tindakan mahkamah semua ada lah. Tapi leceh lah tindakan mahkamah. Katakanlah mahkamah putuskan apa, penyewa kena keluar.
apa dan bayar sekian. Lepas tu kau kalau dia tak bayar pun kau nak buat macam mana? Nak apa? Orang yang tak ada duit ni susah lah. Bila kita nak take action dengan mahkamah ke apa, dia tak ada duit, nak buat macam mana? Ujung-ujung bankrupt. Bila bankrupt pun dia boleh bayar RM20 sebulan. Nak hadap RM20 sebulan, hutang RM30,000 kan. Itulah yang aku nak cerita lah pengalaman. Jangan kau ingat simple-simple lah rumah sewa ni. Lepas tu jangan termakan cakap ejen, jangan termakan cakap orang jual rumah, jangan termakan cakap apa sifu-sifu bisnes ni kan. Dia si lah aku sifu bisnes. Belilah rumah kan. Lepas tu kau beli dengan aku rumah, aku dapat untung. Itu je sifu-sifu so-called sifu ni kan. Lepas tu yang menghadap, yang sewa dari neraka, yang menghadap maintenance tu kau kan. Itulah. Assalamualaikum. Jangan terperangkap guys game ni.